Sebab saya ni memang budak bandar yang memang tak pernah pegang tanah sekalipun. Tak Pegang pernah tanah pakai? pegang tanah sikit mak saya dah jerit, "Eh, kau jangan nak pegang tanah tu, kotor kotor." Saya tak pasti saya nak jadi pensyarah ke tak. Memang saya ragu-ragu dengan masa depan saya sebenarnya, Okey, macam tu. faham. Tapi lepas master ni kau tak payah sambung lagi PhD, kau kahwin dulu, dia cakap. Kahwin dulu. Kalau kau nak sambung juga PhD, lepas kau kahwin baru kau sambung PhD. Kau rasa macam mana cari duit tu susah. Masa dia belajar di sijil agroteknologi ni, dia macam terumbang-ambing juga. Dia macam sekejap nak berhenti, sekejap nak tukar kos, sekejap nak itu, nak ini. Dia kami cakap dengan dia, kau nak apa sebenarnya dalam hidup kau ni? Assalamualaikum dan selamat kembali bersama saya. Selamat datang kepada penonton dan pendengar setia Tani Podcast musim kedua, edisi khas Inspirasi Tani Wanita. Tak lain dan tak bukan bersama dengan saya, hos anda, Najmi Adli Mustafa. Macam biasa, edisi kali ni kita nak bawa figura-figura hebat, bukan lelaki tetapi wanita perkasa di sebalik bidang pertanian. Dan menariknya hari ni, kalau kita bercerita tentang perkembangan teknologi, pastinya orang kata setiap bidang itu nak menggunakan platform media sosial ataupun Facebook, Instagram dan apa saja bentuk teknologi untuk memberi nafas baru terhadap bidang tu. Tak ketinggalan juga dalam bidang pertanian. Sebab itu hari ini kita bersama dengan seorang figura yang bukan saja aktif menyampaikan ilmu tetapi juga membawa nafas baharu dan juga wajah baru kepada bidang pertanian apabila menggunakan platform TikTok yang kita kenali sebagai, kita punya tetamu hari ini dikenali sebagai Ira Awang, pensyarah yang orang kata berani mengetengahkan isu-isu berkaitan dengan ilmu agro dengan cara yang lebih kreatif, mudah difahami dan orang kata sesuai dengan tuntutan generasi hari ini. Kita ada banyak boomers, generasi lama, tapi sekarang Gen Z. Adakah sesuai kita nak guna orang kata pendekatan yang konvensional dulu-dulu? Tetapi hari ini kita lebih menarik, kita nak bercerita tentang orang kata pertanian tetapi dari sisi pandang yang berbeza dari seorang pensyarah. Sebab kita punya tetamu ni dah melalui perjalanan pendidikan dalam bidang pertanian dan juga memilih saya gementar sebab jauh dia terbang sampai ke Semenanjung ni semata-mata untuk bersama dengan kita Tani Podcast. Jadi ini dia tetamu kita, tidak lain dan tidak bukan Puan Nazirah Awang ataupun dikenali dengan panggilan mesranya, glamour, boleh Boleh. Ira Awang. Apa khabar Puan Ira? Boleh saya panggil Puan Ira? Boleh. Sihat, Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah. Macam mana penerbangan ke sini, ke MAIPS ni? Semuanya berjalan dengan lancar seperti yang dirancang. Alhamdulillah. Cuaca hari ni agak mendung. Syukur kemarin semalam cuaca okey. Hari hujan sedikit lah, tapi tak apa, itu bukan penghalang. Yang penting kita sampai sini dengan selamat. Ya, semangat untuk orang kata menyampaikan ilmu tu tak masih ada. Betul. Jadi Puan Ira, kalau kita nak cerita, ini kali pertama berada di ke MAIPS Serdang ni. Ya, pertama kali saya sampai sini, tapi kalau datang untuk Maha tu pernah jugalah. Tapi ke MAIPS Corps ni pertama kali. Okey, selamat datang sekali lagi ke Tani Podcast. Macam Puan Ira saya dah bagi tahu tadi kan, untuk episod kali ni kita nak cerita pasal kisah-kisah inspirasi tani wanita. Jadi kita nak buka kita punya Tani Podcast untuk episod kali ni. Mungkin ramai yang mengenali Puan Ira. Boleh panggil Puan, memang mesra dengan panggilan Puan Ira lah. Ya. Okey. Mungkin Puan Ira dikenali di orang kata platform social media TikTok dengan konten-konten yang orang kata ilmiah, khususnya dalam bidang agro. Jadi sebelum ke bidang akademia sebagai seorang pendidik dan memulakan karier untuk mendidik anak bangsa ni, siapa Puan sebenarnya dan bagaimana boleh bermulanya kisah Puan dalam bidang pertanian? Mungkin boleh kongsi kepada penonton-penonton kita. Okey.
Pada mulanya saya ni bukanlah siapa-siapa. Saya ni hanya orang biasa yang menuntut ilmu seperti biasa kan. Mhm. Saya pun kerja sebelum ni bukan dalam bidang pertanian. Saya kerja di sektor swasta, tapi dalam kerja yang memang luar daripada bidang pertanian lah. Tapi sebelum tu memang saya pernah menjadi pensyarah kontrak di Politeknik Sandakan Sabah pada tahun 2014. Masa tu sebelum tu saya tengah tunggu panggilan master saya. Mhm. Jadi saya cari peluang apa-apa yang boleh, saya pergi ke sana untuk mengajar. Pemilihan saya untuk masuk dalam bidang pertanian ni sebenarnya bukan jugalah pilihan, sebab saya ni memang budak bandar yang memang tak pernah pegang tanah sekalipun. Tak Pegang pernah tanah pegang tanah sikit mak saya dah jerit, kau jangan nak pegang tanah tu, kotor cakap. Jadi saya memang tak tahu nak menanam apa semua. Mak saya pun dah jenis bukan pecinta tanaman. Bunga pun dia tak cinta, dia tak suka nak tanam macam Memang tu. bukan background pertanian Yes. lah. Okay. Jadi masa memilih untuk masuk UPU pada kemasukan diploma, seingat saya pertanian ni pilihan keempat. Memang pilihan keempat. Masa tu saya pilih bukan pertanian tau, dia diploma perladangan. Diploma perladangan. Masa tu saya pilih tu. Jadi masa saya dapat tu, mak saya cakap, kalau kau nak pergi, kau pergi, terpulang. Kebetulan pada masa tu ada abang sepupu saya seorang ni, dia memang tengah sambung master dalam kos yang sama. Jadi macam itu menjadikan inspirasi buat saya. Yalah, tapi masa tu family memang berkata jugalah, kenapa perempuan, sedangkan itu adalah perladangan. Tapi tak apa, kita go through saja, kita follow the flow. Kita tak tahu rezeki, saya pun pergilah belajar dan sambung degree. Okay, lepas sambung degree tu saya berfikirlah nak sambung master pertanian. Saya tak pasti saya nak jadi pensyarah ke tak. Memang saya ragu-ragu dengan masa depan saya sebenarnya. Macam tu. Tapi saya tanya pensyarah saya cakap, kalau saya ambil master di bidang human resource, adakah dia boleh menjamin dengan apa yang saya ambil waktu degree dan juga waktu diploma? Lepas tu pensyarah saya tu cakap, boleh, kau boleh kerja dekat human resource plantation. Oh, maksudnya dalam bidang masih dalam bidang, masih cuma dalam kita handle di bahagian human resource. Human macam resource, tu. faham. So saya pun okay lah, why not, kita try. So masa tu saya malas nak buat research sebenarnya. Saya nak benda yang cepat. Faham. Tapi saya tak nak lagi dekat Semenanjung. Masa tu masa UiTM degree, masa saya degree tu saya dekat UiTM Jingka. Oh ya, UiTM Jingka. Jadi kalau nak sambung master in coursework, saya kena sambung dekat Shah Alam. Masa cakap dah lah tu pergi Semenanjung, sambunglah dekat Sabah. Masa saya cari dekat UMS pula tak ada coursework, semuanya research. Jadi saya pun okay lah mak, saya ambil lah ni dari kau. Mak saya memang support semua kewangan, semua dia support lah, dia tak ada halangan. Okay, masa cakap, tapi lepas master ni kau tak payah sambung lagi PhD, kau kahwin dulu, dia cakap. Kahwin dulu. Kalau kau nak sambung juga PhD, lepas kau kahwin baru kau sambung PhD. Kau rasa macam mana cari duit tu susah? Macam tu lah. So okay lah, kita sambung. Lepas sambung master tu, try cari kerja dekat plantation punya HQ semua tu, tak ada juga rezeki lah. Macam alah, tak boleh ni. Sampai satu masa tu memang saya dah putus asa jugalah. Saya memang yang okay lah, apa Allah nak bagi ni saya terima je. Saya follow the flow. Saya cakap dengan ex-boyfriend saya, husband saya lah. Saya cakap, jomlah kahwin. Macam nak tunggu-tunggu mungkin rezeki kerja tu lepas kahwin kan. Orang cakap lepas kahwin ni rezeki melimpah ruah. Saya pun kahwin apa semua, tinggal dekat Penang setahun. Lepas tu pindah Sabah. Barulah dapat ni pensyarah sijil agroteknologi ni. Memang rezeki lah. Jadi pada masa tu saya pun mulalah belajar dalam bidang pertanian. Yalah, walaupun pada mulanya saya belajar dalam bidang perladangan, tapi saya mengajar bidang pertanian. Sebenarnya benda tu taklah jauh mana pun. Cuma dulu masa perladangan tu saya lebih kepada kelapa sawit. Kelapa sawit. Tapi yang ini memang kena belajarnya lebih sikit lah. Kena belajar sendiri apa semua macam tu. Menarik cerita dia. Tapi kita dengar bila Puan Ira kongsi kepada kita kan, daripada yelah, ada sesetengah orang memilih sebab itu memang apa yang mereka minat. Ada sesetengah pula memilih dalam keadaan mereka tak berminat. Dalam situasi yang begini yang dipaksa lah, terpaksa. Tapi tadi respon daripada family pun bagi sokongan yang orang kata memberangsangkan kan. Tapi kita nak dengar juga tadi ada cakap dari sudut
masa depan bidang pertanian kan. Waktu memilih kira-kiranya waktu isi UPU dalam bidang pertanian ni, maksudnya pada awal tu masih ragu-ragu lah. Ya. Apa yang difikirkan ketika itu? Adakah stereotip yang sama macam jaminan kerjaya masa depan ke? Apa yang bermain dekat fikiran yang masih belum orang kata okey, pertanian tak. Dia apa yang Masa tu kan tahun 2008 tau. 2008 ke 2007 tak silap saya. Masa saya pilih tu, saya tak fikir apa-apa. Saya cuma fikir bidang tu apa yang dia buat. Yang memang jelas nama kos tu dengan apa yang akan dibuat. Jadi saya cakap, okey, tak apalah. Okay, kita pilih ni. Ting ting ting. Okay, saya pilih lah. Macam tu je. Saya memang tak fikirlah apa yang akan saya buat selepas apa yang itu. kamu buat? Memang Just saya pilih je. Go through je, follow the flow lah. Follow the flow. Kalau respon daripada kawan-kawan yang sama-sama belajar mungkin, atau ada sahabat-sahabat lain yang ada tak memberi reaksi, kenapa kau sambung bidang pertanian? Kau betul ke nak sambung nak bertani ni? Kau tahu tak main dengan panasnya apa? Ada terfikir tak? Ada jugalah masa kawan-kawan tahu tu, yalah, kita ni perempuan. Tiba-tiba dapat yang peladangan. Dia cakap, anak bandar pula. Anak bandar lagi. bandar. Dan saya cakap, kau mau masuk estate? Kau mau kerja ladang? Dia cakap macam tu. Saya cakap, tak apalah, kita pergi je. Sebab kawan-kawan saya yang lain ni, bidang dorang ni yang memang yang popular lah, yang high demand macam tu. Mungkin saya je lah yang orang cakap yang memang yang kotor, yang punya kos kotor macam tu kan. Jadi saya okey, tak apa. Kita pergi je. Macam tu. Kalau bukan pertanian, apa agaknya? Untuk jadi masuk dalam bidang F&B. Okey, menarik. Okey, itu perjalanan kisah bermula sebelum orang kata memulakan karier sebagai seorang pensyarah dalam bidang akademia. Kita nak tanya juga orang kata perjalanan sebagai seorang pensyarah kan. Kita dah cerita pasal bagaimana boleh memilih bidang pertanian. Akhirnya bila dah diploma peladangan tu, apa perkara pertama yang mungkin boleh kongsi setelah sekian bidang tak belajar, tak ada background pertanian apa semua, bila dah sambung bidang belajar diploma tu, apa surrounding atau environment yang sebelum ni kita fikir macam ni, tapi bila kita dah masuk, taklah seteruk yang mereka fikirkan. Mungkin boleh kongsi kepada kita juga. Sebenarnya seronok. Lepas saya belajar diploma tu, seronok. Saya macam banyak benda baru yang saya tahu, banyak benda baru yang saya belajar, dan perasaan ingin tahu tu memang sangat menebal. Jadi saya cakap dengan mak saya nak sambung degree lebih further lah, kita further study. Mak saya cakap okey, pergi. Cakap kita nak masa mak saya cakap, jadi kerja estate ke kalau lepas degree tu? Dia cakap, iyalah, saya cakap, memanglah kerja estate, macam mana lagi kan. Tapi okey lah, saya cakap, sebab benda tu memang yang kita tak tahu. Lagipun mak ada tanah, jom kita kerjakan tanah tu buat tanaman sawit. Saya cakap macam tu. Okey, dia cakap. Jadi saya pun pergilah. Jadi betul ke kalau orang yang sebenarnya tak ada minat, kalau nak belajar pertanian ni boleh je? Ya, sebenarnya boleh. Kalau mula-mula tu tak ada minat, tak ada pengetahuan, tak semestinya tak boleh terbelajar. Memang boleh. Cuma kita kena belajar betul-betul dan tahu benda tu. Kalau kita rasa passion kita dekat situ, kita belajar lebih. Macam tu. Faham? Ni bukti antara orang kata individu yang mungkin ramai tertanya-tanya dekat kita kan. Kalau kita nak masuk kos komunikasi, mesti kena pandai bercakap. Nak kena masuk kos undang-undang, kena pandai undang-undang. Tapi tak semestinya semua itu boleh dilakukan dan melalui proses yang sewajarnya. Minat itu boleh datang, minat itu boleh bentuk. Yang ada minat yang tak nak buat tu yang kita pelik tu kan. Tapi bergantung kepada pilihan masing-masing. Jadi kita nak tanya untuk segmen kedua ini dari kacamata seorang pensyarah pula. Kalau sebelum ni bidang diploma sambung ke human resource, pengurusan sumber, dan memilih untuk memulakan kerjaya dalam bidang pertanian dalam skop kerja orang kata ahli akademik. Macam mana Puan sebagai pensyarah dalam bidang pertanian ni, apa agaknya orang kata
aspek paling penting dalam tugas puan yang mungkin orang luar sana tak tahu? Pensyarah dalam bidang pertanian ni. Okay. Selalunya orang ingat kita dalam pensyarah pertanian ni kita just ajar student. Tapi yang orang tak tahu, kita datang waktu pagi, sebelum student datang tu, saya tengok dulu tanaman student tu ada sihat ke tak. Yalah, budak-budak kan baru belajar, jadi dia orang pun tak tahu macam mana nak kenal pasti pokok mereka tu okey ke tak. Selain tu, saya jaga makmal. Saya sediakan apa yang patut dibuat pada hari itu. Contoh, kalau hari ini ialah pembuatan baja organik. Jadi saya akan sediakan bahan-bahan dia. Sebelum student tu datang, kita sedia dulu. Lepas tu, selain tu, kita akan memantau lah. Saya akan memantau tanaman mereka tu seperti yang saya cakap tadi setiap pagi. Sebab waktu pagi ni lah kita selalu nampak kadang-kadang perosak tu dia ada kadang-kadang pada waktu yang lembab tu kan. Itu yang orang tak tahu. Jadi itulah, waktu saya mengajar tu, saya memang fokuskan kepada student saya tu untuk lebih memerhatikan tanaman mereka. Curahkan kasih sayang dengan tanaman mereka. Ada satu perkara yang orang tak tahu kalau ketika kita bertanam. Kalau kita bertanam ni, kita kena curahkan kasih sayang, kita kena bercakap dengan tanaman kita. Bercakap dengan tanaman? Waktu kelas, saya beritahu student saya, diorang galakkan saya. Saya cakap, cuba ambil satu kawasan tanaman. Contoh, diorang tanam sayur sawi. Okey, ambil jaga yang satu tu, curahkan kasih sayang, bercakap dengan sayur tu setiap hari. Hai sayur, kau tumbuhlah dengan sihat, kau besarlah dengan baik, supaya kau boleh bagi jualan yang tinggi dengan kami, macam tu lah. Dan satu lagi tu, kau maki hamun sayur tu. Contoh, okay? Kau marah-marah lah sayur tu. Dia akan ada beza. Jadi, ada murid, dia boleh ambil apa yang saya cakap, dia buat. Ada setengah-setengah murid dia tak percaya. Ada yang tak percaya. Ada yang tak percaya. Dia cakap itu mitos. Okay? Saya cakap itu bukan mitos tau. Itu memang psikologi untuk tumbuhan tu sendiri. Tumbuhan ni kan dia bernyawa. Ya, benda hidup kan. Benda hidup. Jadi dia memang boleh faham dan memang dia, tanaman ni pun dia boleh stres. Lepas tu, ada murid yang buat apa yang saya cakap tu. Lepas tu dia cakap, madam, betul lah madam cakap tu. Saya buat yang ini, dia sihat. Lepas tu yang itu dia tak berapa sihat. Dia cakap macam tu. Saya cakap, itulah. Jadi mana-mana yang student yang tak percaya tadi tu, diorang tengok benda tu betul, diorang percaya. Jadi itu setiap hari, memang setiap hari saya akan pesan dengan student, curahkan kasih sayang dengan sayuran kamu. Contoh, minggu lalu saya ada program kan. Seminggu memang tak ada fokus dengan tanaman semua. Sebab busy nak sedia preparation program. Jadi sayur tu pun semua dah macam yang kita tengok dari mata kasar dia macam sihat. Tapi bila kita tengok dekat-dekat, ada je lah. Ada kulat, ada ni, ada tak sihat, ada kecil macam tu kan. Jadi saya cakap, okay, hari Jumaat, kita dah habis program. Hari Jumaat, pergi semua ke batas masing-masing, ke tanaman masing-masing. Curahkan kasih sayang. Cakap dengan mereka ni. Turun lah. Tapi tak tahulah, diorang cakap ke tak, itu saya tak tahu. Tapi kita boleh tahu bila waktu sayur tu memang dah waktu matang, kita boleh tahu. Kadang-kadang ada yang waktu matang sama, tapi pembesaran ni tak sama. Diorang asyik nak salahkan baja. Betul. Sebenarnya bukannya pun. Ada elemen lain yang ada kan elemen lain. Kalau kita cerita dekat orang macam mesti tanah yang bagus, pemilihan benih yang bagus kan. Cara kita tanam pun mempengaruhi kadar pertumbuhan sesebuah tanaman. Tapi ada orang kata angle lain yang kita tertinggal. Itu mencurahkan kasih sayang kan. Betul. Ramai yang tak percaya, tapi ada yang dah membuktikan. Sebab kita selalu dengar macam ni kan, kalau orang buat program-program motivasi orang kata kata-kata kita tu lebih tajam daripada pedang kan. Macam mana kita bercakap dengan tumbuhan pun ada hati dengan perasaan. Itu antara nilai-nilai yang kadang-kadang kita terlepas pandang sebagai seorang petani kan. Panas, lepas tu kotor apa semua, lepas tu kita lepas dekat apa benda yang kita tanam. Akhirnya bila tak membangun, bukan sebab baja kita tak cukup. Betul. Tapi mungkin sebab kata-kata kita juga. Betul. Jadi bila tadi kita dah buka dengan Puan Ira, kita dah buka kata Puan Ira ni dikenali dengan orang kata konten-konten TikTok yang fokus kepada bidang agro, dalam bidang pertanian. Jadi dan kita tengok dalam bidang akademia ini, Puan lebih banyak dengan pelajar-pelajar di college community Tambunan. Tambunan. Jadi latar belakang atau respon
generasi pelajar sekarang ini berbeza-beza kan. Macam mana pula di College Community Tambunan ni, macam mana puan berhadapan dengan latar belakang yang berbeza-beza? Mungkin ada yang betul-betul student yang betul-betul minat, ada student yang buat pun tak nak. Macam mana puan mengatasi masalah itu sebagai dari kacamata sebagai seorang Betul. warga pendidik ini? Okey, memang situasi ini dia memang berlaku. Kalau yang dari student yang memang dari kampung, dia memang ada kebolehan untuk menanam, sama ada rajin atau tidak. Itu je yang membezakan mereka. Tapi kebanyakan kalau yang dari budak bandar, ada juga tahu budak bandar yang masuk situ. Dia memang yang pegang cangkul pun tak reti, macam mana nak cabut rumput pun tak reti. Dia ingat macam setakat cabut macam tu je. Padahal kalau kita cabut rumput, kita nak kena sampai akar tau. Tapi dia cabut macam tu je. Macam tu je. Macam tu je. Takut kotor. Dia tak nak kotor sangat. Jadi kadang-kadang untuk untuk menarik minat mereka tu agak susah jugalah. Tapi kita ni buat secara berterusan. Penilaian mereka ni secara berterusan. Jadi kau suka, tak suka, kau kena buat benda tu. Jadi ada setengah pelajar yang memang tak suka, dia jadi suka. Dia pandai. Dia pandai sebab saya ajar. Okey, kamu lihat tanaman ni, saya akan duduk dengan dia orang dekat batas tu. Saya bagi contoh, okey, tanaman yang gini ni, ni memang cukup nutrien. Warna hijau ni pun membezakan kecukupan nutrien ataupun tidak. Saya macam tu. Jadi mana yang minat tu, diorang tertarik. Oh, jadi madam kalau hijau dia terang ni, maksud dia baja dia cukup. Ya, selain daripada baja, cukup udara. Cukup udara. Cukup udara maksud dia tanah tu sentiasa digembur. Okey, pengudaraan dia ada, pemegangan nutrien dia pun kuat, pemegangan air pun kuat, semuanya kuat. Jadi itu yang tumbuhan dia subur. Oh, jadi madam kena hari-hari lah gembur. Sebaik-baiknya hari-hari. Tapi kalau tak ada masa, seminggu tu 2-3 kali. Saya macam tu. Jadi kalau itu yang memang yang boleh diubah, yang memang boleh dibentuk. Tapi kalau ada yang malas, itu memang dari dia lah. Kita memang tak boleh nak ni. Dia memang tak minat macam mana pun, tapi kadang-kadang terpaksa juga. Sebab yalah ibu bapa kan, dia suruh masuk. Kau masuk tu pertanian, sekarang ni popular. Lagipun di sana tu ada bidang dia, nanti boleh jadi usahawan. Tapi student tu tak minat. Jadi susah kita nak bentuk. Mungkin dalam 30 orang belajar tu memang akan ada 3-4 orang lah yang ada orang cakap dia punya negatif side dia. Macam tu lah. Apa mungkin tanaman-tanaman yang kalau di College Community Tambunan ni, apa tanaman-tanaman yang difokuskan kepada pelajar-pelajar ni? Mungkin boleh kongsi juga. Kalau macam di College Community Tambunan, kita orang tanam tanaman sayuran yang berdaun, tanaman sayur buah, contoh macam terung, cili, tomato. Dan lepas tu tanaman kontan seperti jagung, padi. Okay, kita ada padi dua alam. Padi dua alam Ya, yang memang hanya ada di Tambunan. Saya pertama kali dengar padi dua alam. Dia boleh di air dan dia boleh di tanpa air. Jadi kita dah 2 semester lah tanam yang tanpa tanaman kontan ni. Lepas tu kita ada yang paling last sekali semester 3 projek pertanian. Projek pertanian ni dia merangkumi tanaman kontan, tanaman yang sayur berdaun, tanaman sayur buah. Maksudnya apa yang dia ada belajar pada semester 1 dan semester 2, dia akan buat semula pada semester 3. Semua tu. Macam tu. Sebab dia dah tahu kan macam mana nak jaga, macam mana nak tanam. Jadi dia ulang semula. Semua orang akan melalui proses yang sama. Yes. Lepas tu hasil tu diorang akan harvest dan jual di sekitar kampung, sekitar Tambunan dan juga kepada pemborong-pemborong sayur di pasar malam, di Tamu. Semua memang kadang-kadang kita tak cukup tangan lah. Kadang-kadang diorang nak supply berterusan. Tapi kita ni bukannya hari-hari menuai kan. Kita pun ikut penilaian. Satu semester tu kita akan buat penanaman 3 cycle. Itu pun yang memang kena yang rush lah. Student memang tak ada lagi rehat, kena tanam terus kalau nak dapat hasil yang banyak. Faham. Student pun happy tau. Kita ajar diorang ni sampai menjual. Maksudnya kita wujudkan perasaan keusahawanan tu dalam diri diorang. Supaya nanti diorang boleh tahu benda ni boleh ke mana.
Jangan tahu tanam je. Tanam Tapi je. nanti tak tahu benda tu nak pergi mana. Betul. Itu yang kita kena terapkan dalam dalam pembelajaran mereka. Bukan hanya belajar, lepas tu yelah nanti tercari-cari apa pulangannya kalau kita belajar. Ya, betul. Kita kena, yalah, budak sekarang ni dia minat kepada duit tau. Betul. Dia nak duit, Nak tapi hasil. dia nak hasil yang cepat. Hasil Dalam cepat. pertanian ni kita kena sabar. Proses tu. Proses belajar tu. Terutamanya kalau contoh kita tanam pokok cili. Yalah, pokok cili orang tahu memang banyak penyakit, banyak perosak apa semua. Fragile Yes, dia kena, memang orang cakap susah lah dia punya perhatian tu. Jadi memanglah pada mulanya kalau kita tak tahu, kita akan banyak hadapi masalah. Tapi kalau kita belajar macam mana nak handle kan, kita tahulah hasil dia, kita jual semua. Rock melon pun kadang-kadang kami ada tanam juga. Rock melon pun ada juga. Pisang Sabah. Pisang Sabah. Pisang Sabah tu, yalah, pisang dia tu tak ada dekat Semenanjung. Faham. Jadi ada tak peristiwa-peristiwa yang mungkin kata di luar jangka Puan Ira hadapi sendiri dengan yang macam ada tanaman rosak ke, macam mana ke, yang bersama dengan student-student ni, peristiwa yang orang kata cabaran terbesar semasa proses? Ada. Sayuran rosak tu memang ada. Macam semester ni, student saya semester 3, saya suruh tanam kobis. Okay, kobis ni pun dia sensitif. Dia macam tak boleh air lebih, tak boleh kena lembapan lebih. Tapi yalah, kadang-kadang kita tak nampak student ni cara dia menyiram macam mana kan. Jadi mungkin terlebih air, banyaklah perosak datang. Jadi sayur kobis tu pun dah lah 4 je yang boleh tumbuh antara puluh-puluh biji benih tu. 4 rosak. Jadi kita pun tak dapat buat apalah. Lepas tu ada jugalah terung. Kan sana tu ada di Kolej Komuniti Tambunan ada pelihara ayam juga. Ayam. Ayam penelur. Nakal. Jadi kadang-kadang kalau ayam tu dibebaskan untuk dia cari makan, dia pergi patuk-patuk tu tanaman, dia makan sayur. Jadi budak-budak tu pun, "Madam," dia cakap, "ini sayur kami sudah dimakan ayam," dia cakap. "Jadi macam mana ni?" Dia cakap macam tu. Saya bilang, apa boleh buat lah, memang begitulah kitaran di pertanian. Saya cakap, janganlah stres, kamu kena jagalah. Dia keluar bukan 1 hari, saya cakap, cuma setengah jam, 1 jam macam tu. Tapi itulah, kalau tersilap pandang je habislah. Semua terung macam tu kan, yang berbuah tu semua dah dimakan ayam. Faham. Itu antara cabaran ataupun peristiwa yang boleh dikatakan tak semuanya indah lah dalam bidang pertanian ni. Tapi apa pun kita kena percaya pada proses, dan mungkin akan ada orang kata hasil atau input berguna di masa akan datang yang kita boleh gunakan supaya peristiwa yang sama tak berlaku lagi. Betul tak? Betul. Okey. Jadi kita nak berehat seketika Puan Ira. Kita minum air dulu. Produk kat depan ni pun dah ada. Mungkin lepas ni boleh promote sikit. Kita akan kembali lagi dalam Tani Podcast musim kedua, Inspirasi Tani Wanita. Baik, kembali lagi kita dalam Tani Podcast musim kedua, Inspirasi Tani Wanita bersama dengan Puan Ira. Macam mana Puan Ira? Okey. Masih okey dengan kita. Banyak dah dikongsikan bersama dengan kita semua di Tani Podcast hari ini. Kisah bersama pelajar, kisah sebelum memulakan kerjaya dalam bidang pertanian. Kita nak tanya juga Puan Ira, apa agaknya peranan yang dimainkan oleh institusi pendidikan dan Puan Ira sebagai tenaga pengajar untuk menarik minat orang kata generasi muda ni, orang kata meminati bidang pertanian dan menjadikan bidang pertanian ni salah satu kerjaya pilihan mereka? Okey. Memang sekarang ni, generasi sekarang ni dia lebih kepada entertainment. Okay? Jadi untuk kami menarik minat pelajar-pelajar yang di luar sana untuk masuk ke dalam bidang pertanian ni, kita melalui platform inilah TikTok. Okey. Pada mulanya pun saya pun tak berapa nak setujulah juga dengan TikTok ni, tapi ada satu student saya ni, dia cakap, "Madam, apa kata madam buat TikTok dan kita buat konten, kita menari." Saya cakap, apa kau nak buat aku ajak aku menari-menari ni, saya macam tu kan. Boleh tu, dia bilang. Dia cakap sebab madam ni pun sporting, dia cakap. Okeylah, kita try. Lepas tu dia ajak satu kelas untuk buat konten tu dan saya upload. Jadi macam benda tu lama-lama macam menarik. Lepas tu dia suggest, "Madam, apa kata kalau madam sharing pasal tanaman?" Sebab sekarang ni pun macam banyak orang tengah sharing-sharing pasal tanaman kan. Waktu tu lepas tu masa tu post COVID,
Oh, Post COVID tu kan macam mencanak naik kan, orang sharing semua pasal tanaman. Gara-gara COVID ni kan orang menanam semua. betul. Jadi saya pun bermulalah buat konten tu sedikit-sedikit. Saya mula buat konten tu, saya rakam student saya. Lepas tu saya tak bercakap. Saya just buat ayat. Buat ayat macam mana nak ini, macam mana nak itu. Student saya dah jadi pelakon dia. Lama-lama saya pun muncul. Saya beranikan diri saya muncul. Saya dah yang bercakap. Jadi lama-lama benda tu macam okey, menarik. Cuma itulah kekangan masa saja yang buatkan saya tu macam konten saya tu taklah hari-hari ada. Setiap bulan pun memang tidak jugalah. Faham. Maksudnya kiranya platform social media ni mula aktif bila waktu pandemik. Ada itulah. Baru come out dengan idea untuk dengan konten bersama dengan student. Kalau tengok kepada konten-konten yang Puan Ira hasilkan kan, apa agaknya input-input yang orang kata yang akan diselitkan dalam konten-konten Puan Ira bersama dengan student ni, dan apa matlamat akhir kepada penghasilan konten-konten yang Puan buat di TikTok ni? Okey, selalunya saya buat tu macam saya berkongsi lah penjagaan tanaman, okey. Macam mana nak uruskan tanaman, nak uruskan tanah, penggunaan apa-apa yang adalah dalam pertanian. Dan dalam masa yang sama, saya ajak student saya tu sebenarnya untuk menjadikan pertanian tu lebih menarik. Macam saya bawa mereka tu buat aktiviti tu. Contoh macam mana cara kaedah membaca. Kaedah membaca ni dia ada beberapa cara. Jadi saya suruhlah mereka buat kaedah alur sebagai contoh. Okey, saya tengok. Jadi saya nampakkan keadaan itu menarik supaya yang menonton ini pun tertarik untuk melihat. Macam tu. Dan apabila saya buat konten yang menari pula, saya lebih fokus kepada pemandangan di kawasan agro itu sendiri. Supaya suasana dia, supaya orang luar nampak, cantiknya tempat ni, cantiknya, bestnya, macam mau pergi sana. Contoh. Okay? Ada tempat orang tertanya-tanya kan, ada dekat college community tempat yang pertanian macam ni, betul tak? Ya, betul. Saya lebih macam saya banyakkan tanam bunga supaya macam benda tu menarik. Kalau saya buat konten, sebenarnya bunga tu untuk bantuan serangga perosak dan juga ni lebah. Tapi dalam masa yang sama dia mencantikkan kawasan. Jadi itu yang buatkan saya tak apa, kita tanam bunga banyak-banyak. Macam tu. So kami ni memilih kepada organik. Maksud saya bukanlah organik 100%, tapi kita tidak menggunakan racun. Jadi bantuan daripada pokok bunga itu boleh membantu serangga perosak, untuk mengawal serangga perosak dan membantu memperbanyakkan hasil. Apa impak yang Puan nampak bila Puan hasilkan konten-konten begini? Ada respon daripada audien di TikTok ke? Macam mana yang boleh bagi booster kepada Puan Ira untuk terus buat konten lagi banyak? Yes. Dalam saya punya follower tu bukan sekadar orang muda. Ibu-ibu kepada student saya pun follow saya. Jadi kadang-kadang diorang nampak anak diorang, anak saya lah tu. Dia cakap, wah bestnya dia menari-menari. Contoh, bestnya dia buat konten begini, sharing apa semua kan. Kadang-kadang yang student yang bercakap tu, dia tak boleh bercakap, tapi saya paksa. Saya paksa dia. Kadang-kadang benda ni kalau tak dipaksa, diorang tak boleh. Betul. Sebenarnya boleh je pun. Cuma malu dan tak yakin. Tapi once you dah paksa apa semua tu, dia boleh. Jadi macam okey lah, menarik. Lepas tu ada kadang-kadang orang luar, kawan saya betul, dia cakap. Macam nampak lagi kawan dia. Okay, lepas tu kadang-kadang lepas komen tu, sen depan dia dah masuk. Sen depan so dia tertarik. Bestnya kamu ni gini-gini. Macam tu. Luar biasa dok kata. Daripada sekecil-kecil konten, kandungan konten yang dibuat di platform social media boleh menarik mereka yang kat luar sana untuk sama-sama belajar di college community Tambunan ni kan. Betul. Itu antara respon baik daripada orang kata platform social media lah. Bukan senang kan. Siapa yang tak follow lagi TikTok Puan Ira, boleh type Ira Awang. Nanti akan keluar, boleh kan follow. Ramai-ramai boleh tengok apa agaknya orang kata. Yelah, kita ni nak bercakap, kalau dulu kaedah konvensional kita sampai mungkin brochure, pergi ke sekolah-sekolah untuk bagi tahu, okey jangan lupa kita ada kursus sekian-sekian kan. Tapi bila dah ada teknologi ni dan yang menariknya sebab teknologi ni disampaikan dengan cara yang kreatif. Itu yang orang kata mengubah sedikit sisi pandang masyarakat tentang pertanian ni kan. Macam hebatnya siap ada, sebab saya ada tengok video yang pasal pokok mulberry tu kan. Ada kaedah cantasan walaupun orang bukan dalam bidang pertanian, tapi macam
Oh, macam ni rupanya kenapa nak Ah, kena buang, lakukan cantasan Yalah. supaya pokok lebih. So macam input-input yang menarik, bukan saja boleh menarik student untuk datang orang kata belajar dalam bidang ni, dan orang awam pun boleh tahu orang kata maklumat-maklumat Ya. awam dalam bidang pertanian. Itu antara orang kata besarnya kuasa platform social media. Kita nak tanya juga, bermain dengan konten social media ni kan, anak-anak muda memang sukalah laju je buat trend tu kan. Ya. Mungkin ada ke sisi pandang atau komen-komen di luar jangka yang negatif ke, ataupun yang sedikit memberi tamparan kepada puan, kan dia katakan sebab kita ni pun kadang-kadang sensitif juga, buat ni tak boleh, buat tu tak Betul. boleh kan. Cikgu buat ni tak boleh, tapi orang lain boleh pula buat sebab pegang title Yes. pensyarah tu kan. Macam di Puan Ira sini ada pengalaman tak? Ada. Ada. Ada satu post, ada satu konten TikTok saya tu. Masa tu saya tengah buat, saya suruh pelajar ni buat presentation. Saya suruh buat peta minda. Oh, betul minda. Tapi pemahaman satu kumpulan pelajar ni, peta minda tu adalah peta Sabah dan Sarawak. Okey. Jadi saya biarkan mereka dalam sejam begitulah untuk buat isi apa semua kan dekat Kitas Majong. Kitas Majong yang besar tu kan. Once saya sampai kelas, saya cakap, kau buat apa ni? Saya cakap, kan madam suruh buat peta minda. Ini bukan peta mana, ini peta Sabah, Sarawak. Saya cakap macam tu. Lepas tu habislah gelak. Lepas tu saya ni memang, handphone saya ni memang selalu dekat tangan. Saya record lah. Record dan saya post dekat TikTok. Viral. Era Sabah pun dia pergi repost semula benda tu. Betul. Lepas tu masa yang dekat Era Sabah tu, banyaklah orang komen-komen ni. Ada yang lucu, ada yang gembira lah semua. Lepas tu tiba-tiba, kenapa jugalah pensyarah dia ni pergi post semua benda yang macam ni. Tapi saya cakap, tak apalah, abaikan je. Kalau kita nak fokus benda tu, dia siapa kan? Kita nak benda tu fun. Lagi benda tu memang lucu. Dia tak take serious pula. Masa dia nak take serious, saya pun macam abaikan. Adalah 2-3 komen yang macam tak setuju saya post benda tu, tapi saya abaikan. So kadang yelah benda begini kita pun stres kerja. Jadi kita pun nak baca-baca komen yang lucu ni untuk hilangkan stres semua tu lah. Jadi itulah yang memang betul-betul sampai sekarang post tu, konten tu masih lagi orang like, masih lagi orang komen semua. Ni antara video yang FYP pernah lalu juga. Kalau siapa yang tengok video ni, ada nampak lah Puan rakam. Tapi akhirnya berjaya diterjemahkan dalam bentuk peta minda. Ya, betul. Dia cakap macam ni, madam, walaupun ini bukan peta minda yang madam mahu, tapi sekurang-kurangnya ini adalah peta. Ni peta. Okay, kami buat garisan macam ni, arrow dia. Okay lah saya cakap. Tapi memang lucu lah benda tu. Memang yang satu kelas lah gelak macam tu. Jadi peta minda juga kan. Ya, Itu antara orang kata cabaran lah bermain dengan social media ni, kena berani dengan komen-komen yang di luar jangka kan. Ada yang suka dengan konten kita, ada yang tidak. Jadi kita nak tanya juga Puan Ira, macam mana Puan Ira sebagai seorang pensyarah melihat keperluan untuk menggunakan orang kata social media ini sebagai jambatan kepada meluaskan lagi orang kata pengetahuan masyarakat terhadap bidang pertanian dan menarik mereka untuk mencuburi bidang ini. Okey, memang sekarang ni banyak orang awam yang nak bertanam tapi tak tahu macam mana, tak tahu di mana nak belajar. Jadi kebanyakannya kalau di YouTube, saya bukanlah apa, tapi di YouTube kadang-kadang dia punya konten tu terlalu lama. Kadang-kadang ada orang prefer konten tu 1 minit, 30 saat, 45 saat. Yang penting dia tahu apa yang dia nak. Ada orang tak nak dengar yang terlalu lama, memboringkan. Jadi kalau saya buat video, saya lebih fokus video saya tu paling lama 1 minit untuk sharing benda-benda yang tanaman. Paling sekejap 30 saat. Jadi kadang-kadang student pun dia bukan jenis yang mendengar tau. Yang sekarang ni dia bukan jenis yang mendengar. Jadi kalau kita share pun, saya cari video yang sekejap. Macam di kelas, waktu saya mengajar, saya suka share konten daripada satu figura ni, Kebun Wan. Kebun Wan tu, saya dia punya video pendek-pendek. Jadi kadang-kadang saya bagi tahu student saya, okay, ni cara-cara dia. Ni saya sharing lah. Sebab kadang-kadang student ni bila kita cakap, dia tak dapat imagine apa yang kita cakap tu. Betul. Jadi kita nak bagi tengok video.
Visualkan. Visualkan benda yang saya cakap tu. Jadi kadang-kadang saya punya konten tak ada, saya bagi tengok yang konten lain lah. Saya bagi tengok. Okay, lepas tu macam tu rupanya. Macam ni rupanya. Jadi when go to the plot tanaman, ada orang buat apa yang mereka nampak tu. Okay, mereka aplikasikan. Macam tu. Tu antara orang kata sharing tu lah penting kan. Tak semestinya walaupun kita boleh kata kita menghasilkan konten, tapi tak semestinya tak boleh jadikan orang lain punya konten sebagai one of reference, betul tak? Ya, betul. Kita nak memulakan, orang kata kalau yang tak ada pengetahuan pun mereka cari sumber-sumbernya daripada konten-konten lain juga, TikTok ataupun YouTube. Itu antara salah satu orang kata kreativiti daripada Puan Ira sendiri, macam mana guna TikTok untuk menyebarluaskan ilmu dalam bidang pertanian ni. Jadi kita nak tanya juga Puan Ira, untuk segmen yang keempat ni, harapan masa depan pendidikan pertanian dan juga suara wanita. Sebab khas untuk episod dan edisi khas ni, Inspirasi Tani Wanita, yang kita lihat stereotip ini masih lagi wujud. Naratif tentang pertanian ada untuk golongan-golongan tertentu saja, untuk gender-gender tertentu. Jadi pandangan Puan Ira sendiri sebagai antara pensyarah yang kata menjadi tulang belakang kepada sistem pendidikan kita, dan khususnya dalam kerjaya bidang pertanian, macam mana Puan melihat masa depan pendidikan pertanian Malaysia kalau kita berikan ruang dia untuk berkembang sepenuhnya? Okey, bagi pandangan saya, memang sekarang ni orang cakap pertanian ni adalah memang yang sangat mendahului antara semualah, yang memang orang terkejar-kejar nak masuk. Macam penggamilan kami pun setiap semester sentiasa full. Orang nak masuk, perempuan, lelaki. Perempuan pun memang yang orang cakap nisbah dia tu sama rata lah, lelaki dan perempuan. Kalau di bahagian kami kalau setiap semester tu berapa ramai jumlah norma penggamilan kami 30 orang, tapi dia memang akan lebih daripada 30 orang. Jadi itulah, kadang-kadang ada yang sampai merayu, tolonglah puan, ambil anak saya, tak boleh dah tunggu sem depan. Macam yang betul-betul nak masuk, memang kena juga masuk sem tu. Jadi kadang-kadang kita pun itulah, memang tak cukup tangan. Jadi memang masa depan ni memang ada. Yang penting minat dan usaha untuk belajar daripada pelajar-pelajar tu sendiri. Dan memang kalau sekarang ni pun kami lebih tekankan macam kepada wanita, okay? Wanita pun kita pun boleh buat bisnes. Jangan harap dengan yang keupayaan lelaki. Wanita pun boleh. Sebab tu saya selalu cakap dengan student saya, perempuan kalau bila masuk pertanian semuanya sama. Perempuan dan lelaki saya anggap sama. Lelaki boleh buat, kau pun boleh buat. Tapi taklah saya suruh angkat simen kan. Macam kau mencangkul tu, kau mencangkul je lah macam biasa. Jangan cakap, madam saya ni perempuan, saya tak boleh, saya lembek. Saya tak nak dengar macam tu. Saya cakap dengan mereka, lelaki boleh buat, bezanya itu cuma dia punya kekemasan. Itu je lah. Tapi at least kau boleh mencangkul. Betul. Kau boleh buat benda tu dengan baik. Boleh menanam dan apa semua. Boleh bertahan dengan matahari. Itu je. Macam tu lah. Itu antara orang kata suntikan semangat jugalah. Dan kita tengok Puan sendiri, kalau kita tengok situasi sekarang kan, kalau di Sabah mungkin kita lihat pertanian ni mungkin menjadi bidang utama kepada pelajar-pelajar ni, khususnya di College Community Tambunan. Tapi secara keseluruhannya kita nak tengok macam mana orang kata penerimaan, pandangan Puan secara peribadi, penerimaan masyarakat dan generasi muda terhadap kerjaya dalam bidang pertanian ni sendiri. Okay. Kebanyakannya kalau dari perspektif pelajar saya ni, mereka lebih kepada keusahawanan. Mereka cenderung untuk pergi ke keusahawanan. Sebagai contoh, ada satu pelajar saya ni, dia sekarang dah jadi usahawan. Dan memang sana sini nama dia disebut. Usahawan dalam bidang pertanian ni, dia tanam salad menggunakan hidroponik. Okay. Dulu masa dia semester 2 tu, dia macam masa dia belajar di Sijil Agroteknologi ni, dia macam terumbang-ambing juga. Dia macam sekejap nak berhenti, sekejap nak tukar kos, sekejap nak itu, nak ini. Dia kami cakap dengan dia, kau nak apa sebenarnya dalam hidup kau ni? Sebelum tu dia sambung diploma. Tapi dia berhenti diploma tu, dia sambung Sijil. Lepas tu masa sambung Sijil tu, dia nak berhenti, nak sambung lagi diploma pertanian. Lepas tu
kami cakap dengan dia, cuba fokus satu benda ni sampai habis. Fokus dulu, buat dulu apa yang kau nak sebenarnya. Sebab dia macam banyak plan tapi dia tak tahu mana nak fokus. Jadi pada mulanya tu, pada dia semester kedua tu, dia buat kecil-kecilan tanaman hidroponik. Tanaman hidroponik tu dia buat kecil-kecilan. Lepas tu lama-lama dia macam berkembang. Lepas tu dia ikut yang pertandingan geran apa semua tu kan. Dia dapatlah geran berpuluh-puluh ribu. Dia besarkan dia punya tanaman-tanaman tu semua. Lepas tu situlah dia berjaya dan dia dapat membina nama dia sendiri. Dan sekarang pun merata-rata tempat orang panggil dia. Jadi itu adalah yang macam kami sebagai pensyarah ni bangga melihat dia sebenarnya boleh. Dia boleh. Dia ada hala tuju. Sebab dia tahu apa yang dia buat. Cuma dia banyak gangguan sekeliling kan. Jadi macam yang itu yang buat dia terumbang ambing macam tu. Kalau kita pandu, beri ruang dan peluang pada dia boleh berkembang. Kita pandu betul-betul. Kita torture otak dia habis-habisan. Macam tu. Sebab kadang-kadang yalah budak-budak ni kita cakap lembut-lembut pun macam macam tak makan saman. So kanan keluar kiri kan. Jadi kita nak bagi betul-betul tu baru dia faham sikit. Macam tu lah. Itu antara bukti lah orang kata kejayaan pelajar kan. Kalau dia ada minat, ada effort dan dibantu dengan pensyarah dan orang kata tenaga pengajar yang boleh bawa mereka ke depan, itu orang kata boleh bagi timbal balik kepada masyarakat lah. Baik untuk diri, dari segi ekonomi boleh berkembang, end up bantu juga masyarakat sekeliling. Dan Puan, sebagai seorang pensyarah, mungkin ada cadangan Puan untuk melihat orang kata masa depan yang lebih besar dalam orang kata bidang pertanian ni. Kalau diberikan ruang untuk menyuarakan satu pandangan, satu cadangan yang terbuku di sudut hati, orang kata macam saya dah lama dah simpan ni. Kalau ada peluang, kata kita mesti apa agaknya pembaharuan atau cadangan yang Puan boleh berikan untuk membantu orang kata mungkin sistem pendidikan kita atau khususnya dalam bidang pertanian ni. Bagi saya dia tak adalah pembaharuan. Cuma macam kalau dalam universiti sendiri, dalam bidang-bidang pendidikan ni, dia banyak benda-benda baru ni sebenarnya yang kita tak tahu. Sebab kadang-kadang platform untuk mengembangkan benda tu dia tak ada. Jadi mungkin perlu pihak yang berkenaan macam kita dah tahu benda tu efektif. Kita kembangkan. Macam contoh dia wujudkan satu teknologi yang lebih canggih daripada yang ada sekarang ni. Jadi kadang-kadang platform untuk mengembangkan tu dia tak ada. Jadi banyak orang yang tak tahu. Jadi dia mengambil masa untuk dia berkembang, macam mana nak kasih aplikasi. Jadi kadang-kadang itulah salah satu yang jadi kita punya, orang bilang dia punya kekangan. Terhad bagi kita. Sebab itulah macam di Sabah sendiri pun kadang-kadang dia macam ketinggalan apa semua begitu kan. Kadang-kadang itulah kekangan dia tu untuk mencapai satu benda tu. Kita dah ada. Kita dah ada sebenarnya. Cuma tahu tak tahu je. Mungkin dari acknowledgement daripada semua kan. Tak semestinya di Semenanjung saja. Mungkin di Semenanjung dah ada tapi capaiannya masih tak sampai kepada rakan-rakan di Sabah, Sarawak kan. Itu antara orang kata perkara yang harus kita lihat, dan supaya di masa akan datang orang kata masing-masing dapat hak sama rata yang boleh membangun sama-sama dalam bidang pertanian. Betul. Puan, kita nak tanya juga, ni antara kita dah nak sampai di hujung-hujung podcast Tani Podcast. Jadi mungkin Puan, soalan je kat sini dia tanya, apakah agaknya nasihat paling jujur yang Puan nak sampaikan kepada pelajar-pelajar yang sedang keliru untuk memilih masa depan mereka? Ini bukan hanya untuk pelajar komuniti, Kolej Komuniti Tambunan, tapi ni pelajar ni seluruh Malaysia yang sedang menyaksikan Tani Podcast ni. Kepada pelajar-pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran, jangan keliru, jangan ragu-ragu dengan pilihan anda. Pertanian ni adalah satu bidang yang menarik. Memang dia kotor, tapi hasilnya lumayan. Yang penting ada minat dan usaha untuk belajar. Itu yang penting. Kalau tak ada tu, usaha tu tak ada, rajin tak ada, semua tak jadi. Walaupun minat ada tapi tak rajin, sama juga. Rajin tu kena ada. Kena ada combination, kena ada combo. Minat, lepas tu tolak pula dengan usaha, kita boleh dapat hasil yang double triple. Double triple. Cerita pasal hasil pula, katanya ada
kita cerita pasal bertani, katanya ada produk yang dihasilkan sendiri oleh puan bersama rakan-rakan kan, rakan-rakan mungkin dengan student dengan student sendiri. Apa mungkin kalau tengok dekat sini ada apa agak mungkin boleh kongsi kepada Tani Podcast kita hari ni. Okey, ini adalah produk yang dihasilkan oleh rakan saya dari College Community Tambunan dari bidang yang sama, sijil agroteknologi. Ini adalah sambal Borneo. Dia dihasilkan daripada tuhau, kantan dan juga udang kering dan dijadikan sambal. Dan ini pula ialah sos Borneo tuhau. Sos Borneo tuhau ni ini pun rakan saya juga yang hasilkan. Kedua-dua ni ketika ikut pertandingan di Politeknik Jeli Kelantan, mereka mendapat emas untuk kedua-dua produk ini. Yang ini memang sedap dimakan dengan nasi panas, dengan goreng pisang, cicah dengan telur dadar pun boleh. Yang ini sedap dengan fries, nugget, semua memang ngam lah untuk satu ni. Jadi kiranya benda ni memang dijual daripada college kami, cuma production dia hanya ketika waktu pelajar ada. Oh, waktu pelajar ada saja. Yeah. So limited edition lah. Limited. Sebab ini pun salah satu sebagai produk keusahawanan, kelab keusahawanan. Jadi bila ada student, maksudnya student tu yang ikut pensyarah tu, cara penghasilan dia dari awal, dari cara pemilihan barang, dia punya bahan mentah ke tamu semua tu kan, proses dia sampailah ke packaging. Semua tu proses melibatkan student sekali. Yeah, semua melibatkan student. Dan lepas tu pensyarah ni akan agih-agihkan kepada student kelab keusahawanan tu untuk dijual di tempat masing-masing. Nak tahu juga tuhau ni apa dia, sejenis tumbuhan ke? Tumbuhan ni dia sejenis tumbuhan yang ada di Sabah. Dia satu keluarga dengan kantan. Oh, satu keluarga. Cuma dia punya rasa ni, dia ada rasa kesing. Kesing tu rasa yang bukan yang macam yang binatang kesing yang kecil-kecil yang berbau tu. Jadi dia punya rasa tu kalau orang makan untuk pertama kalinya, dia orang akan cakap rasa tuhau ni macam rasa kesing. Tapi kalau makan dengan ni memang dia tak rasa kesing lah. Dia memang rasa sos cili, rasa sambal. Jadi nanti boleh try lepas ni. Kalau ada yang orang kata penonton-penonton yang nak mendapatkan ni, kita boleh dapatkan di mana? Ada contact number ke? Ada contact number. Dekat sini ada contact number punya produk ni. Dia ada dekat number. Nanti kalau ada apa-apa yang nak roger, boleh. Kita belum buka beg kuning lagi lah. Belum buka beg kuning. Nanti kalau dah ada. Banyak juga lah orang request minta buka beg kuning kan. So betul? kita orang pun unit agroteknologi kami sendiri pun memang ada TikTok sendiri. Jadi orang minta untuk adakan beg kuning. Masalahnya tak cukup masa, tangan semua. Kalau setiap kali production terus habis. Walaupun production tu 200, 300 terus habis. Sebab kadang-kadang kita macam buat pameran kan, kita jual ke sini-sini memang habis. Ini pun hari tu kawan saya bawa dekat KL, jual bawa dalam 100 pack, habis 100 pack 2 hari. Masya Allah. Itu sambutan luar biasa daripada sambal air tangan pelajar-pelajar College Community Tambunan. Nak dapatkan, nak rasa ni, nanti boleh dapatkan nombor dan contact number. Dan inilah antara bukti orang kata kalau kita berbudi pada tanah, akhirnya kita dapat menghasilkan hasil yang orang kata luar biasa, yang boleh juga membantu untuk menjana pendapatan pelajar. Ini baru dalam proses belajar. Ini membina orang kata sifat-sifat keusahawanan dalam bidang pertanian. Puan, soalan terakhir untuk Tani Podcast ni, sebelum Puan kembali orang kata terbang ke Tambunan. Mungkin Puan boleh macam mana agaknya Puan membayangkan diri Puan dan industri pertanian negara dalam tempoh 10 tahun akan datang? Di mana agaknya keberadaan Puan? Adakah masih bersama dengan anak didik ataupun di mana? Saya membayangkan diri saya ni masih juga dalam bidang pendidikan. Tetapi orang kata lebih daripada itu. Maksudnya saya keluar menjadi orang yang lebih pakar untuk mengajar kepada orang lain. Kadang-kadang kita ni bukan fokus kepada yang berumur 18 tahun, 20 tahun. Kadang-kadang yang orang yang 50 tahun, 40 tahun, uncle-uncle, aunty-aunty yang nak belajar tu. Kadang-kadang orang lebih memerlukan kami juga. Jadi saya membayangkan diri saya tu, saya menjadi yang lebih expert dan selalu dicari oleh orang yang di luar sana. Jadi saya macam nak
panggil saya, boleh kontak saya. Okay. Katanya Puan Ira ada juga sesi bengkel bersama dengan komuniti-komuniti di Sabah kan? Mungkin selain daripada mengajar, juga pergi juga bengkel bersama dengan mungkin boleh kongsi sikit? Okey, sebenarnya macam di college community ni, dia memang kami sebagai pensyarah, kami memang ada KPI kami untuk mengajar community. Okey, itu adalah KPI dalaman. Tapi untuk yang di luar, yang memang kita dipanggil oleh orang lain pun ada juga. Saya dipanggil oleh Koperasi Sabah, Koperasi Berhad. Okey, untuk mengajar community, mengajar jagung, okey, dan akan datang ni saya akan mengajar penternakan ayam kampung. Penternakan ayam kampung. Itu antara harapan besar yang dikongsi oleh orang kata wanita besi. Boleh panggil wanita besi. Boleh. Wanita besi Puan Ira, macam mana perjalanan dan harapan orang kata kita sama-sama doakan agar orang kata usaha dan harapan untuk menyebarluaskan ilmu dalam aspek pendidikan ini boleh sampai bukan saja untuk anak didik tetapi juga keseluruhan komuniti yang berada dekat Malaysia. Terima kasih banyak Puan Ira sudi bersama dengan Tani Podcast. Moga-moga perkongsian kita sebenarnya tadi memberi orang kata 1001 rasa inspirasi buat wanita-wanita di luar sana secara khasnya dan umumnya kepada seluruh rakyat Malaysia lah. Terima kasih sekali lagi Puan Nazirah Awang atau Ira Awang. Jangan lupa follow TikTok kita punya Madam Ira ni untuk dapatkan orang kata input-input dan manfaat berguna dalam bidang pertanian. Kita dah tengok kisah-kisah daripada bermulanya bidang pertanian hinggalah menggunakan teknologi sebagai antara salah satu kunci kepada membina naratif dan sisi pandang yang sangat baik dalam aspek pendidikan. Apapun akhir kata daripada saya menutup untuk episod kali ini, dalam rimbun pohonan hijau ada kuntuman bunga yang mekar tanpa kita sedar. Akhirnya kuntuman bunga inilah memberi wajah dan warna baharu kepada tanaman kita. Berbudilah pada tanah, berbudilah pada alam, hasilnya akan diterima oleh sekalian penduduk dan penghuni bumi Tuhan. Sekian daripada saya, Najmi Adli Mustafa. Jumpa lagi di sesi podcast yang akan datang. Assalamualaikum.